Kita dah berjaya jual lebih 10,000 buku komik. Akhirnya, aku boleh tutup syarikat aku ni dan nikmati hari-hari persaraan aku. Tapi bos, ramai lagi yang tak dapat datang pesta buku bos. Takkan bos nak biarkan diorang hidup tanpa barangan boek dari bos? Diorang semua tu boleh pergi... Hah? Macam mana bos boleh cakap macam tu? Takkan korang tak tahu? Diorang tu macam... Itulah diorang. Sekejap, pasal kau censored? Oh, takut bos syarut. Kau ulang balik. Sekarang orang salah faham sekarang. Diorang semua tu boleh pergi beli kat Shopee aku. Hah? Macam mana bos boleh cakap macam tu? Takkan korang tak tahu? Diorang tu macam penyokong tegar aku. Itulah diorang. Pre-order komik dan kad lolos kat Shopee aku sekarang. Pre-order ni hanya akan dibuka hari ni sampai 3 Ogos ni je. Kalau lambat, korang carilah aku kat event. Sebenarnya kan, setiap kali aku turun event, aku akan hadap banyak masalah beberapa hari sebelum event tu. Macam baru-baru ni, kan aku ada join satu event Pesta Buku Utara dekat UUM, dekat Sintok, Kedah. Jadi masa tu, aku bawa kereta secara seorang diri daripada Terengganu ke Kedah. Ini adalah first time aku pergi utara seorang-seorang. So rasa macam dewasa sikit lah. Macam dah besar dah dia. Dah boleh dah bawa kereta seorang-seorang. Lepas ni bayar bil seorang-seorang. Jadi sebelum aku nak masuk ke cerita masalah yang aku hadap sebelum event Pesta Buku Utara tu, aku nak bagi introduction sikit pasal kereta aku. Kereta aku ni aku pernah accident kecil masa time mengundur. Sejujurnya lah kan, selama ni aku memang percaya gila-gila kat teknologi sensor kereta masa kita mengundur. Sampailah satu hari ni aku undur, dan disebabkan aku percaya sangat-sangat pada teknologi ni, mata aku melilau ke lain dan tiba-tiba aku terreverse dan terlanggar tiang. Dan sensor kereta tu tak cakap apa-apa pun. Dia buat perangai introvert dia. Asal kau tak cakap? Nak cakap macam mana? Tiang ni kurus sangat. Dan akhirnya adalah sikit cala kat bontot kereta aku tu. Jadi kenapa aku cerita kejadian yang simple ni kat korang? So masa aku on the way nak ke Kedah tu, aku akan lalu Gerik. Gerik ni jalan dia berbukit-bukau dan berliku-liku tau. Tapi tak apa, aku suka sebab dia buat aku jadi lebih fokus dan tak mengantuk. So nak dijadikan cerita, masa aku layan selekoh kat Gerik tu, tiba-tiba kereta dari lane sebelah bagi lampu tinggi. So biasanya itu tanda yang ada bahaya lah kat depan. Tapi malangnya aku lambat bertindak dan hampir terlanggar kereta yang tiba-tiba berhenti kat depan aku. Hampir, tapi aku sempat break lah. So pendek cerita, kereta kat belakang aku yang tak sempat break dan kereta dia tercium bontot kereta aku. So aku pun keluar tengok dan aku nampak ada kesan cala hasil dia langgar tu. Dan kat sebelah tu ada hasil cala yang aku langgar tiang. So aku fikir alang-alang aku nak baiki cala yang aku buat langgar tiang ni, aku halalkan je lah apa yang Mamat ni buat. So aku cakap kat dia, tak apalah bang, saya anggap abang ni dah macam abang kandung saya sendiri dah. Saya tak suka abang kandung saya. Okey, tak adalah, aku gurau je. Lepas tu aku masuk kereta aku balik. Tapi cerita tak habis kat situ. Mamat tu turun daripada kereta dia pula. Lepas tu nekan-nekan aku. Dia kata macam ni, tak ada apa-apa pun bang. Okey je. Tak ada apa-apa pun. Tak kena pun. Hai, kena. Memang kena. Dengan kau sekali kena nanti. Dia ingat aku maafkan dia sebab aku tak nampak cala kat kereta aku tu. Dah lah buat salah. Lepas tu tak mengaku. So aku macam, aku iyakan aje lah apa benda yang Mamat tu cakap. So nak dipendekkan lagi cerita, masa aku nak ambil pisang kat stesen bas kat Kedah, bila aku buka je terang untuk isi barang-barang dia, dan bila aku nak try tutup, bonet belakang tu dah tak boleh tutup dah. Jadi sebenarnya Mamat tu dah rosakkan bonet aku. Tapi masa aku turun daripada kereta tu, aku tak perasan. So, yap. Aku nak cerita sikit pasal phone aku yang aku pakai masa kat BBAKL. Sebenarnya phone aku ni adalah phone yang pertama aku beli pakai duit aku sendiri. AKA duit gaji YouTube pertama aku. So boleh katakan umur telefon ni lebih kurang sama dengan kerjaya aku. Bakal berakhir. Tapi sejak kebelakangan ni, phone aku ni asyik jatuh je, membuatkan skrin phone aku tu bergaris-garis. Aku dah cuba dah pergi kedai untuk tukar skrin baru. Tapi lepas beberapa bulan, garisan tu muncul balik. Jadi lama-kelamaan aku dah malas dah nak beki. Dan orang sekeliling aku pun asyik tanya je, kau tak nak tukar phone ke? Sampai bila kau nak pakai phone macam ni? Kau tak malu ke? Aku bukan ni tak nak. Aku nak beli phone yang aku betul-betul nak. Sebab phone ni, kita sebenarnya aku tak ada duit sebenarnya. Selera phone aku tinggi, tapi aku tak nak berhutang sebab nak pakai phone. Dan satu lagi, Mijan. Mijan ni aku nak kenalkan kat korang, seorang yang bukan jenis membahan orang. Dia ni baik. Tapi satu hari ni, dia cakap macam ni, Wan, kau punya phone ni macam tirai besi cover kad lolos. Sejak daripada tu, aku tak boleh recover lagi dah. Aku dah fikir macam-macam cara nak comeback. Tapi ayat Mijan hari tu terlalu savage. So aku jadikan dia cashier kat booth aku. Tak ada. Memang
Memang saja aku jemput dia datang event untuk meriahkan lagi booth aku. So nak dijadikan cerita, aku bawa phone aku tu dan join event Pesta Buku Utara dekat UUM. So masa kat event ada seorang customer ni, dia terlebih transfer duit dia kat dalam akaun aku. Nasib baiklah aku pernah ambil subjek pendidikan civic dulu. So mana katanya aku jujur lah, aku pun nak transfer balik lah kat dia duit yang dia terlebih tu. Kemudian aku pun keluarkan phone aku yang bergaris tu dan scan QR bank dia. Bila selesai je macam kebiasaan transfer, macam biasa aku kenalah tunjuk bukti transaksi kan. Tapi disebabkan phone aku ni bergaris dan memikirkan status aku sebagai seorang YouTuber, takkan aku nak tunjuk kat fans aku phone aku yang barai ni. So aku pun dengan muka straight dan skemanya sorok telefon aku kat dalam poket, lepas tu cakap kat dia, Dah transfer dah. Kalau kau turun tangga kat Pesta Buku tu, ada food fest sekali tau. So kau boleh beli ayam gepuk dengan sambal lebih dan beli buku cara nak buat ayam gepuk dengan sambal lebih. So nak dijadikan cerita, masa kat event tu aku didatangi oleh seorang akak ni. Akak ni lain macam sikit. Dia pakai sarung tangan plastik kat tangan dia. So aku pun tegur lah, akak berniaga apa kat bawah? Tak, saja je datang. Aku macam, tapi sarung tangan macam nak guna nak cedok sambal gepuk. Apa dik? Tak ada apa-apa. Dan masa tu ada seorang student lelaki kat situ, tersenyum je tengok perbualan aku dengan kakak tu. Dan selang beberapa minit lepas tu, ada seorang lagi student perempuan ni datang dan tiba-tiba dia borong buku dengan keychain aku banyak-banyak. Aku macam tertanya-tanya lah kan, kenapa borong keychain banyak sampai macam ni sekali? Tak takut petroleum habis ke? Okey, keychain akrilik ni dibuat daripada petroleum. So dan dia cakap lecturer dia belanja satu kelas khas untuk peminat One Animation. Aku macam, wow, bagus lah hubungan lecturer dengan student macam ni. Korang student boleh bodek lecturer korang belanja makan dan akhiri kebuluran di kalangan student-student, tapi korang lagi pilih kitchen One Animation. Good job. Lepas tu student perempuan tu tiba-tiba dia tunjuk kat seorang manusia ni. Lepas tu cakap, ni lah lecturer saya tu. Aku macam, ini lecturer yang aku ingat cedok sambal gepuk kat food fest tadi. On top of that, semua student dia semua panggil dia doktor ke profesor, aku tak ingat dah. Yang penting pangkat tinggi lah. Aku pula panggil akak je. Patutlah student lelaki tu gelak-gelak senyum-senyum. Dan bila aku korek-korek cerita daripada student UUM dekat situ, lecturer tu just suka jaga kebersihan, tapi tersangat-sangat jaga kebersihan. Sebab sarung tangan yang dia pakai tu, sebab dia tak nak terpegang benda-benda kotor yang boleh menjejaskan kesihatan dia. Macam buku-buku yang ada kat situ kan kebanyakan orang angkat nak baca. So mungkin banyak kuman. So yang pernah datang event aku tak pakai sarung tangan tu, korang sihat ke hari ni? Hello guys, so macam biasalah kepada korang yang berminat dapatkan komik-komik dan permainan kad lolos, tapi korang tak dapat datang event, korang boleh tekan je link kat description kat bawah ni. Dan korang better beli sekarang kalau korang nak, sebab aku akan tutup pre-order 3 Ogos ni. Lagi mungkin 7 hari kot. Once dah tutup, tertutuplah peluang korang untuk dapatkan komik dan kad lolos aku ni secara online. Mungkin kena tunggu lama lagi. Mungkin tahun depan, aku pun tak tahu. Alright, jumpa korang kat next video. Okay, bye.